saya nak point out satu benda. Apa yang saudara Neo sebut tadi seolah-olah MCA tidak pernah cakap benda yang selari seia dengan seluar pendek, tuduhan seluar pendek apa semua tu. Seluar pendek tu dulu, lama-lama dulu. Dan saya mengaku, seperti saya tadi mengaku bahawa DAP Pakatan Harapan dalam kerajaan ini banyak kelemahan. Ada benda yang belum berlaku atau ada benda yang berlaku terlampau pantas. Saya mengaku dan memang perkara itu dan hujah-hujah dan naratif-naratif itu pernah dilontarkan di luar sana dan tidak siapa menafikan. Akan tetapi sekiranya ini disampaikan seolah-olah MCA tidak pernah menggunakan hujah-hujah seperti tak boleh jual babi di depan Cina, orang Cina dalam bahasa Cina, tak boleh jual alkohol, kerajaan ini yang telah ban alkohol di Negeri Sembilan, di pantai-pantai. Jangan cakap seolah-olah benda ni tidak digunakan oleh MCA. Sedangkan benda ni sebenarnya digunakan secara meluas di lapangan sana dan terrakam, tercatat dalam sejarah, terpahat dalam sejarah dan tersebar luas dalam WhatsApp dan social media. Jadi, saya tidak ada masalah sekiranya tuduhan yang ada asas, ada hujah-hujah seperti itu yang bersandarkan kaum dan perkauman yang pernah dilontarkan oleh semua parti. Tetapi menyatakan benda itu hanya datang daripada DAP, I think is a bit below the belt lah. Padahal benda itu berlaku di Negeri Sembilan dan juga di Johor daripada pemimpin semasa MCA. Itu I kena clarify. Nanti mungkin saudara Neo boleh sebut, boleh respon, but I rasa dia pun tak boleh nak sebut apa because that was what happened. Boleh tak kita bagi ruang sedikit untuk Neo jawab dulu sebelum kita sambung dengan YB Howard? Just to be fair, okay, kita bagi ruang kepada Neo kalau mahu beri respon. Kalau nak kata tak ada, cakap je tak ada. Tapi saya tahu faktanya berlainan. Kita beri dia cakap dulu. Sama seperti mana yang Luqman sebutkan tadi. Apa yang saya cakap tidak bermakna. Saya tak menafikan pihak saya tak bercakap. Apa yang saya kata hanya respon tu kenyataan dari pihak pemimpin DAP itu sendiri. Apa yang saudara Howard kata itu adalah fitnah, saya rasa itu bukan fitnah, itu realiti kan. Dan apa yang dia cuba nak counter is kata ada juga wakil daripada pihak MCA pernah gunakan perkataan yang sama. Saya rasa itu bukan ruang forum kita nak bercakap hari ini dan kita ada agenda yang lebih besar. Even kalau ada perkara ini berlaku bau-bau ini pun, saya sebagai ketua penerangan, saya sendiri menegur bahawa kita tidak mahu terikat ataupun terikut dengan politik identiti ini. We are better than that. So, apa yang berlaku, kalau itu bukan daripada saya ada tanggungjawab untuk menegur. Walaupun saya sebagai ketua penerangan pemuda sahaja. Tapi saya dalam parti saya menegur sekeras-kerasnya. Kita tidak mahu ada kenyataan yang tidak bertanggungjawab, yang sombong, yang angkuh. Itu dalam malah ya. Tapi apa yang saya hanya nak jawab, itu bukan fitnah. Itu ada perkara lain, isu lain. Tetapi isu pokoknya adalah, itu memang kenyataan daripada pimpinan DAP yang saya gunakan sebagai contoh. Dan saya rasa itu bukan topik utama kita hari inilah kan. Ya, okey. Ya, seperti kita sudah sebut Ustaz tadi, saya rasa tidak ada parti atau kumpulan yang suci daripada menggunakan sama ada secara langsung atau tidak langsung, sedikit atau banyak, politik perkauman. Saya rasa itu semua kita boleh setuju. Sama juga seperti pada tahun 2026 ni, tidak ada parti yang boleh terlampau mengecam parti lain kerana seingat saya semua parti pernah bekerjasama dah dengan semua parti yang lain as of 2026 ni lah, kerana kita ada banyak perubahan dan dalam dinamika landscape politik negara.